guys, hari ni kita akan pergi homestay squishy dekat Crossy. This a fact ya guys. Kita akan pergi sana. Itu squishy dia dekat Crossy. Hello cik, awak nak beli apa? Ini ada squishy. Saya akan cakap yang baru punya ya. Baiklah, saya pun nak tahu. Okey. Guys, sorry ya bising sebab saya tengok cerita keluarga untuk disewa. Kenapa dia? Okey, yang dulu tu yang baru-baru punya ialah kapibara pakai baju sembul. Lepas tu strawberry. Lepas tu pineapple, anggur. Lepas tu donut. Lepas tu sayur apa ni? Entahlah, sayur. Kapibara lagi, kapibara. Ni yang lama ya, ni yang lama punya. Dah rosak dah ya. Itulah. Okey kawan-kawan. Okey awak boleh belilah. Okey. Okey, tapi dia punya tempat untuk ambil shopping bag dekat mana? Situ. Okey. Ambil ini. Cerita keluarga untuk disewa tu dah lama dah guys. Sejak 2021. Waktu tu saya umur 5 tahun. Okey guys, hari ni kita nak beli yang mana dulu? Kat sini lah. Ada ni donut. Donut coklat. Ya. Dah lewat. Saya nak panggil. Ini semuanya saya beli kat Kaisen ya, Kaisen City Mall. Dia punya squishy tu memang cantik-cantik. Ada yang tinggi kan, tapi tak beli sebab dah banyak. Mesti nak beli lagi. Boleh buat cincin. Okey, lepas ni. Okey, lepas tu saya nak beli yang ini. Ni donut. Ni dia tadi donut coklat, ni donut blueberry. Ni sama dengan cincin. Oh, di sana. Lepas tu yang sayur-sayuran ni. Tulis good. Ni fake je. Bosan tak nak buat apa. Comel dia punya squishy. Lepas tu dia tulis nice. Kurang nice. Slow rising guys. Boleh lah. Tak sabar. Saya akan borong yang ini sebab murah je harga dia. RM1. Yang ini 80 sen. Ini RM2. Satu sen. RM90. Satu RM1. Ya. Lak. Ini mak saya kata cili. Apa nama tu tak? Saya panggil papik. Yang ni tak pedas pun cili. Mak saya kata. Tahu kan? Cili kan ni. Saya tak tahu. Ini cantik kan? Ni masih elok-elok. Yang satu je tak elok. Kapibara ni. Dia beli kat tempat lain kapibara yang kecil tu. Anggur atau mangosteen? Saya tak tahu sangat. Saya love. Ni guys, tadi dia pergi toilet. Okay, tadi tu dah pergi dah. Strawberry. Okay. Apa tu strawberry?
mango guys. Beli dah banyak, kita buat jadi banyak lagi. Tu anggrol dia ni dah rosak. Okay, tak apalah, cantik masih okey. Kecil okey, saya nak tong. So, dah siap dah. Dah siap dah cek. Okey. Harganya total RM5. Ayo cek. Kosong-kosong.